Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita masih lagi dalam kitab kita Al-Fiqh Al-Manhaji dalam bab perkara yang membatalkan wudu. Mana hak wudu cara ambil semaya siap dah kita ya. Malam ni cara hak batal. Terdapat 5 perkara yang membatalkan wudu. 5 perkara yang membatalkan wudu dalam kitab kita. Pertama, semua yang keluar daripada salah satu dari 2 jalan. Kubul atau berdubur. Hak tobik daripada 2 lorong ni, sama ada kencing, air besar, darah atau kentut, semuanya batal lah wudu. Hak tobik daripada 2 jalan tu. So, yang tak patahnya, tahu dia? Kalau tak patah, tu daripada 2 jalan, salah satu jalan. Air mani. Kalau tu air mani, tak patah. Tapi kena mandi. Firman Allah Ta'ala, Au ja'a ahadum minkum minal ghaib. Atau seorang dari kamu datang ke tempat qada hajat. Dan ia menunaikan hajatnya sama ada buang air besar atau kecil. Jadi ayat Al-Quran ni ayat memari tempat qada hajatmu tu, maknanya bukan pergi saja, pergi buat kerja salah satu daripada 2 tu lah. Hak besar atau kecil, maka terbatallah wudu kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan Muslim alaihi rahmatullah telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak menerima sembahyang seorang kamu apabila ia berhadas. Seorang yang berhadas tidak terima sembahyang dia sehingga dia angkat hadas. Sehinggalah ia mengambil wuduk semula. Lalu seorang lelaki dari penduduk Hadrat Maut ni orang dari Yaman, negeri Yaman, bertanya, apakah hadas tersebut wahai Abu Hurairah? Gapo dia kat mana hadas ni Abu Hurairah? Mudah ayah hadas-hadas ni. Jawab Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kentut tanpa bunyi, usap, au zurat. Ataupun kentut hak bunyi. Hak bunyi ke tak bunyi, ke asal tubik ya, batal lah. Tak ada press dah. Nah. Namun tak bunyi tak apa kalau, tak jadi. Ia batal lah. Apa yang disebutkan, dikiaskan kepada semua yang keluar daripada kubur dan dubur, sekalipun benda tersebut suci. Mana kalau tubik toko batu pun tu. Pasal dia tubik jalan tu, batal wudu. Batal wudu. Wudu dia. Jelas dah tu pada kita dah. Yang kedua, tidur yang tidak tetap. Maksud tetap di sini ialah dia duduk dalam keadaan papan punggungnya bersentuhan, berdempet dengan lantai. Dia duduk, punggung dia di atas lantai, rapat molek. Mana tidur tu sengit tak? Dia betul. Dan maksud tidak tetap ialah terdapat di sana rongga, ruang antara papan punggung dengan lantai. Mana punggung tak ada rapat molek. Maknanya tuduh tak kemas. Bila tuduh tak kemas, dia terbuka. Buka jalan dia, tertubik. Tu ya, nak ayat kemas tak kemas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama falyatawadda." Sesiapa yang tidur, hendaklah dia berwudu. Hadis ini daripada Abu Hurairah dan lainnya. Adapun orang yang tidur dalam keadaan tetap. Tidur dalam keadaan duduk, maka wudunya tidak batal kerana ia akan sedar dan terasa dengan apa yang keluar daripadanya. Dia akan rasa gapo dia tubik. Ini sebagaimana telah disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas radhiyallahu taala anhu, bahawa dia berkata, sembahyang telah hampir didirikan. Mendekat dan nak berdiri sembahyang. Sedang Nabi SAW bercakap dengan seorang laki-laki tanpa didengari orang lain. Nabi kita duduk kecek 2 orang. Boleh jadi orang ni ada masalah, ngadu Nabi atau apa-apa. Nabi kita kecek. Dan baginda terus bercakap dengan
sehingga para sahabat tertidur. Mana lama kecik dua ni sehingga hadap cokoh sini tidur. Kemudian Nabi datang dan bersembahyang bersama-sama dengan mereka. Jadi ada riwayat lain, riwayat tidur tu. Mana siapa dagu ni, janggut-janggut ni habis tak ada. Mana tidur, kepala rendah ke bawah belakang. Pasal apa sahabat dia tidur, mudah tidur buat dia. Banyak dia kerja di kebun, letih, mana penat. Bila lewat semaya, penat, tidur. Nak wayaknya dia ni tidur mana ni? Tidur atas masjid. Cokok lah tu tidur tu, tidak ada guling gitu. Jadi Nabi mari bersembahyang bersama-sama mereka. Bila Nabi mari, pakat bangun atas semaya. Tidak kata Nabi kata ambil wuduk mulawis, tak kata. Bila tak kata, tu maknanya boleh kan? Daripada Anas juga, beliau bahawa dia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Kemudian mereka bersembahyang dan mereka tidak berwuduk. Jadi kalau kita tengok pada dalil hadis secara direct gini, maknanya tidur tak batal sembahyang. Tidur tak batal wuduk. Pasal dia tu sahabat tidur, pasal dia bangun sembahyang. Pasal tu ada setengah orang dia tidur. Tidur semua guling. Bila orang bel tak bangun pakai sembahyang. Sini tak ada lah lagi tu. Kalau kita pergi Masjid Mekah ke Masjid Madinah apa, jumpa lah pada ramai benar. Jadi orang kita pelik guana-guana ni. Kata guana tak guana, dia baca hadis ni. Sahabat Rasulullah tidur, pasal dia bangun sembahyang. Jadi bagi orang yang mengatakan tidur ni batal sembahyang, dia hurailah hadis ni. Di sini jelas bahawa para sahabat tidur dalam keadaan duduk dan tetap papai punggung mereka. Ini kerana mereka berada dalam masjid sedang menunggu untuk bersembahyang dan berharap supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menghentikan perbualannya dan bersembahyang bersama-sama mereka. Mana Nabi bukan nak buat saja. Adalah tu masyarakat yang tak boleh dia tangguh sehingga dia terpaksa tunggu juga orang itu sampai selesai. Jadi boleh jadi orang yang ada masalah besar yang menyebabkan Nabi tak boleh tangguh. Jadi itulah di antara dalil yang royak kepada kita tidur ni salah satu daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk, hitam, sakit ataupun gila. Kerana apabila salah satu perkara tersebut berlaku kepada seseorang, maka dibimbangi keluar sesuatu daripada kubul atau duburnya tanpa disedari. Ini juga dihukum batal wuduk kerana dikiaskan kepada tidur, kerana ia lebih kuat maknanya daripada tidur. Kalau kita tidur pun tak boleh dah, takut batal wuduk, takut ketung, tak khabar. Tapi kalau orang hilang akal ni, toh dah dia tak khabar berhati. Kalau tanya sikit dah, dia tak tahu hati dah. Tak boleh tanya, bakal tak tanya dah. Mana ini dipanggil mazinnah. Mazinnah ni mana punca berlakunya sedemikian ni dengan sebab hilang ingatan. Habis yang keempat. Yang keempat, lelaki atau suami menyentuh isterinya. Atau perempuan ajnabiyah. Apa dia mana ajnabiyah? Ajnabiyah mana perempuan yang boleh menikah dengan dia. Itu mana ajnabiyah. Tak kira siapa. Yang bukan mahram. Mana mahram ni siapa dia? Tahu siapa dia mahram kita? Mak kita dengan adik-beradik mak. Tok mak saudara ala kata habis. Mak saudara dia pergi. Alik mak dia pergi saja. Mak kita. Adik-beradik dia. Mak dia, tok dia habis kata. Jadi mahram lah kau tu. Pasal lagi adik-beradik kita sendiri yang perempuan. Adik-beradik kita, anak dia, cucu dia habis mahram. Itulah bawah. Lagi yang jadi mahram lagi, adik-beradik susu. Adik-beradik susu, mak dia supaya. Tapi seorang itu lah. Umpamanya hak ni ada 5 beradik. Hak ni ada 5 beradik. Hak ni dia nyusu dengan adik-beradik, dengan kawan ni. Mak 5 beradik. Maka dia ni jadi adik-beradik dengan 5 ni. Jadi mari di sini. Hak 5 ni tak jadi dengan orang lain. Jadi dengan dia seorang ada. Tak ada. Itu masalah saya ada susu. Yang dia pakai kat saya. Dia ada hak dia. Di hak mana pergi susu dengan mak kawan ni. Jadi anak mak cik ni. Kita pun nama saya. Si Fatimah ni ada 5 orang anak. Hak ni nama Zainab ada 5 orang anak.
Anak Fatimah ni nama Mamak. Mamak ni mari isak susu dengan Zainab. Jadi Mamak ni jadi adik-adik susu semua kepada anak Zainab, jadi 5 orang. Anak Zainab ni dia pula dengan anak. Jadi itu penjelasan mengenai mahram. Jadi siapa tahu awak panggil mahram siapa dia? Hal-hal lah. Kalau bukan pada tu, lain pada tu, dia panggil bukan mahram, mana ajnabi. Ajnabi ni makna orang yang boleh kahwin dengan dia. Naknya bersentuh tanpa berlapis. Lelaki atau suami menyentuh isterinya. Atau seorang lelaki-lelaki menyentuh perempuan ajnabiyah tanpa berlapis. Kalau berlapis, tak apa. Tak batal. Ketika itu batal wuduk keduanya. Ajnabiyah ialah perempuan yang halal kahwin dengannya. Mana dalil kata batal wuduknya? Firman Allah Ta'ala. Ketika menjalankan perkara yang mewajibkan wuduk. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Atau kamu menyentuh perempuan-perempuan. Itu dalil yang mengatakan batalnya wuduk dengan sebab sentuh perempuan yang kita duduk pegang selama hidup kita sehari. Ya. La mastum dengan makna la mastum. Qali la mastum panjang. Tapi makna dia la mastum, iaitu kamu menyentuh. Ia adalah sebagaimana yang terdapat pada qiraat yang mutawatir. Dari segi maknanya lagi itulah penjelasan dia. Ya. Ya. Boleh. Ya. Nanti dah. Dah buat. Kita bagi. Itu nombor 4 ni kita akan masuk dalam kertas kita. Yang kelima, menyentuh kemaluan sendiri. Atau kemaluan orang lain sama ada kubul atau dubur dengan tapak tangan. Dan perut jari tanpa berlapis. Yang kelima ni batal wuduk kalau kita sentuh kok kita ding. Atau kita sentuh anak kita bila ada bahasa air kita sentuh dia dengan tapak tangan atau perut jari. Kalau kau mau ke belakang, kena pandai baca dia jelas kata dengan tapak tangan. Ada orang tanya, ambo itu selai kain. Kain kaki dengan lutut kena lagu mana? Boleh kata? Daerah ni jari ni dipanggil tapak kaki. Bila dia duduk selor, tu lagu mana? Batal? Baca molek sudah. Pasal tu baca kitab ni biar baca sudah. Menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain sama ada kubul atau dubur dengan tapak tangan. Dan perut jari tanpa berlapis. Syarat habislah kita. Tu ya, tak jadi hak lain tu tak kira dah. Jadi boleh lah. Muka pakai kain sagu saya buat kita ni. Nya kena. Dari masalah ni orang tanya, kita ulas lah. Sebelumnya tanya. Jadi satu lagi hak tambahannya yang kena tapi tak ada lagi tak. Iaitulah masalah kalau makan daging unta, batal wuduk. Makan daging unta. Tak batal dalam mazhab Syafi'i pasal tak ada. Kalau ada dia tulis sini. Jadi mazhab Syafi'inya tidak batal makan daging unta. Tapi mazhab lain batal makan daging unta. Mana dalil dia? Dalil dianya, orang kita tanya, ya Rasulullah, apakah kita kena ambil wuduk makan daging kambing? Makan kambing. Nabi kata, insya. Kalau nak ambil wuduk, ambil. Kalau saya ambil, tak payah. Lepas tu dia tanya, ana tawadda' min luhumil ibil? Apakah kita kena ambil wuduk dengan makan daging unta? Nabi kata, tawadda'. Atau dia kata, na'am. Ya. Pasal tu dalil yang mengatakan, makan daging unta, batal wuduk tu, kuat dari segi, pasal beza Nabi beza. Pasal tanya makan daging kambing, Nabi kata ikutmu. Nak wuduk. Pasal tak apa. Bila siapa aku daging unta, Nabi kata gabah. Na'am. Ya, kena ambil wuduk. Tawadda' min luhumil ibil. Mana jelas hadis. Jadi, pasal apa ulama Syafi'i tidak ambil hadis ini? Tak pakai hadis. Dia kata batal wuduk. Suka-suka dia tahu hadis. Tak, abadan sama sekali. Setiap ulama kalau berbeza pendapat. Dalam satu hadis, ada uraya dia, ada penjelasan dia. Maksudnya kita kena bergaluh benar. Jangan kata bakal pergi agak. Pokok ni tak hadis, tahu hadis. Jangan. Kena beradab dengan ulama.
Dia tak ambil hadis ni pasal dia ambil satu hadis lagi di saat akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tarkul wudu mimma masatina. Nabi kita tidak lagi berwudu dengan benda-benda yang sudah dibakar dengan api. Jadi orang tak makan daging unta tak bakar dengan api, kau makan. Sama ada dia bakar atau dia goreng, dia betul mesti lalu ke api dulu baru makan. Jadi hadis itu umum, dia kata tidak ambil wudu dengan makan daging yang sudah dimasak. Itu dalil Syafi'i. Pasal tu dia tidak ambil, dia tak tulis dalam kitab dia ni perkara tersebut. Tapi ulama lain pasal apa dia pegang hadis ni? Dia kata hadis ni jelas. Hadis makan daging, makan hingga ambil wudu tu umum kepada semua daging. Tapi dalam daging unta ni ada perbezaannya. Kalau tidak, tak sekali Nabi bezakan di antara satu benda, dua hukum. Daging unta, daging lembu, daging kambing, ayam, bin, daging belakang. Tapi bila ada perbezaan dari segi hukum, maknanya berbezalah keadaan dia. Semuanya nak tahu kata apa daging unta kena makan, kena wudu. Macam-macam huraya ulama dia kata sebab dia kata daging unta ni panas. Bila kita berwudu, dia jadi sejuk. Wudu kat situ. Pasal tu orang maluh, orang bakir nak maluh orang ni. Dan kita cari pagi, tu kalah ke air, dia ambil wudu. Dia sejuk lah masa tu. Kena sembuh air dulu, mandi situ, ambil wudu. Kalau tak ada air wudu, guling atas tanah tidur tu kan. Ingat aku ni mari pada tanah. Nak bakir cara mana sana. Tapi kalau tu cari tadi pagi, kau kondok, kau apa, masa tu bah dulu jawab dia. Jangan kerja. Nah, jadi itu suasana dia. Ya. Ya. Akhir mari. InsyaAllah. Jadi kesalahan kita. Jadi masalah tadi balik pada masalah yang kena. Sebab kita sudah lepas ni. Kita bahas sekarang ni batal tak batal wudu makan daging unta. Jadi khilaf ulama. Ulama Syafi'i kata tak batal. Ulama lain kata batal. Tapi kalau kita salah makan kan, kita ulai balik lah wudu itu lebih baik daripada orang panggil keluar daripada khilaf ulama. Kalau seduk tegak lah kata tak payah mazhab awal tu. Tapi oleh kerana hadis tokoh dan tepi kita masa kita ada. Jadi kita nak pasal itulah Imam dan Nawawi ulama usul mazhab Syafi'i dia kata hadis ni qawiyun fi dalil. Hukum ni sangat kuat dari segi dalilnya tapi dhaif di sisi ulama-ulama Syafi'i. Jadi Imam Nawawi sendiri ulama Syafi'i. Tapi oleh kerana dia ni ahlul hadis, yang menyebabkan dia buat komentar terakhir di bawahnya, dia kata hadis ni kuat dari segi dalilnya. Hukum ni. Hukum ambil wuduk makan daging unta ni. Tapi dari segi ulama Syafi'inya, tidak kuat. Pasal dia pelagangnya hadis, meninggalkan wuduk, Nabi SAW tidak berwuduk daripada makan benda-benda yang telah dimakan oleh hafaz. Jelas. Baik. Kali ini kita balik kepada masalah yang keempat, yang banyak soalan timbul situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin amma ba'd. Kita bagi risalah kita pada malam ini iaitu hukum menyentuh perempuan secara sengaja atau tidak sengaja. Adakah terbatal wudu? Sebelum kita masuk pada hukum, lebih dulu baik kita masuk pada muqaddimah. Muqaddimah pada masalah ini iaitulah bersalam atau menyentuh perempuan ajnabi. Ajnabi ini kita kenal lah. Bukan mahram, bukan keluarga terdekat yang haram dinikahi dan bukan isteri. Isteri kita tu orang ajnabi. Tapi setelah dia qabil tu, dia tak jadi ajnabi dah lah. Jadi isteri. Dia jadi isteri. Jadi dia ni telah masuk dalam kategori mahram. Mana-mana telah masuk dalam keluarga yang halal disentuh. Jadi bersalam atau menyentuh perempuan ajnabi dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang haram. Mana yang tak kira lah. Kita salam dengan dia ke, pergi cuik dia ke, apa saja sentuh. Kalau nak cuik ni marah tua dia tak. Tapi kalau salam ramai, orang ramai salam. Tak kira jatuh tina, asal kalau tangan salam belakang. Nah, ini masalah kita. Sebab tak sambut salah, dia kata jatuh air maruah kan. Tapi kita kena tengok lepas ni. Baik jatuh maruah dia ke, daripada kita ni, kena hukum Tuhan.
Demikian juga seorang perempuan yang menyentuh lelaki ajnabi. Kalau orang perempuan sentuh lelaki-lelaki pun serupa hukum dia. Orang perempuan tu pergi salah dengan orang jantan. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yut'an fi ra'si ahadikum bimaqis min hadid. Khairun lahu min an yamassa imrah la tahillu lah. Maksud dia kalau dicucuk dengan jarum. Ambil jarum cocok di kepala salah seorang kamu. Ambil jarum cocok kepala ni, sedap ke sakit? Cocok. Kena tanya pun sakit tak? Nak cocok kepala. Kata Nabi SAW adalah lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal bagi. Ambil jarum cocok atas kepala tu lebih baik daripada kita sentuh orang perempuan yang tidak halal bagi kita. Tak kira siapa dah tu. Tak kira siapa dia. Asal ke dia tak ada Nabi. Jadi masyarakat lain ni dia kira salih macam friend, dia panggil friend. Friend tak salih dah. Atau kalau kita berkawan sahut agak. Ya. Masalah jadi habis sesal tu. Mukadimah dia ni nak royak. Jangan sentuh. Orang laki-laki sentuh perempuan sentuh laki-laki jangan sekali-kali. Kemudian lagu mana dengan kalau berlapis, lagu mana berlapis? Ni banyak kawan kita ni. Kalau nak salih lama tak jumpa ustaz, tak email ke tak. Kalau tangan dengan lapis, nak salih boleh kata. Jadi kita rakyat dia tak usah salih lah, lapis ke tak lapis ke. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan orang perempuan. Sama ada dalam bai'ah ataupun dalam kau. Pasal itulah masa Nabi kita bai'ah, ikat setia dengan orang lelaki, orang-orang salih dengan Nabi. Ikat dia beriman dengan Allah, dengan Rasul. Siapa tanya nak salah dengan orang perempuan, patutnya ikat dia. Orang perempuan mari berlapis dah jumpa Nabi. Tak. Nabi kita bangun dengan mulut dia. Nabi kata kita buat perjanjian bahawa kamu salah tidak melakukan syirik kepada Allah, tidak melakukan zina, tidak bunuh anak-anak kamu dan seterusnya. Perjanjian bai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersalah. Jadi kalau orang perempuan ajnabi tak usah, walaupun dengan berlapis tak usah salah. Kerana tidak ada satu riwayat yang mengatakan Nabi bersalah dengan orang yang bukan mahram. Tak ada. Jadi jawab dalam soalan itu. Masalah yang akan dibincangkan ialah apabila tersentuh perempuan yang apabila tersentuh perempuan ajnabi secara sengaja. Secara sengaja, dosa lah. Atau menyentuh isteri sendiri. Isteri kita ni tak berapa restu dia yang mengohak kita. Kecuali kalau pakai ihram. Pakai ihram tak boleh. Walaupun bini kita. Bini kawan benar ni. Tak ada kawan benar. Dia labbaik Allahumma labbaik, tak boleh lah. Pakai boleh pilih je lah. Pasal tu nama dia ihram. Pasal apa kita niat tu? Dia panggil niat ke apa? Niat ihram. Apa mana niat ihram? Haramlah 13 perkara daripada benda yang halal. Tak boleh gambut kita, janggut kita. Okey, kita ikut kita nak cabut kau nak gapo dah? Gambut kita. Tapi dah kita lepas ke Allah, boleh lagi. Tak boleh buat kau gapo, pakai kilis je. Kalau luruh tak apa, maknanya tak boleh nak cabut. Tak ada kuasa lagi, sudah hilang kuasa. Jadi menyentuh perempuan ajnabi sengaja atau tidak sengaja. Menyentuh isteri sendiri. Sengaja atau tidak sengaja, adakah batal wudu ataupun tidak? Batalkah wudu tidak? Terdapat beberapa pandangan ulama tentang permasalahan ini. Jadi kita ada bahawa ini mukadimah, kita nak waktu ambil masalah ni, waktu ambil pandangan ulama, biar kita reti. Mungkin suatu tempat kita perlu kepada hukum ini. Contoh yang paling besar kalau pergi Mekah lah. Dah, pergi Mekah, tak belajar hal ni. Kalau tanya tak ada orang, tak ada masalah. Hanya ada orang nak sawah, tak ada siapa kau kampung kan. Pakai kau mau pergi masjid lagi. Undur pula. Banyak pula kali ambil duduk lah. Kalau terlepas masuk pun, tak kosong. Kau nak main tak kaki orang. Idea ni. Mereka cara nak masuk orang. Apa gitu. Sebab tolak tepuh orang. Jadi kita tu mula celaru. Tidak kosong dah. Terdapat beberapa pandangan para ulama tentang permasalahan ini.
Ibnu Al-Munzir menyebut dalam kitabnya Al-Awsat 5 pendapat. Tetapi yang masyhurnya adalah 3. Kita ambil yang masyhur saja. Pendapat yang pertama, persentuhan di antara kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang sah dinikahi atau isteri sendiri akan membatalkan wudu. Sentuh yang tak kira. Asal sentuh yang kulit. Kulitnya kulit. Kalau sentuh rambut, jadi batal ke tak? Sentuh kulit. Sama ada dengan syahwat atau tidak. Mana sentuh itu tak suara ataupun sentuh ketah. Ya? Tak kira. Tetapi tidak batal jika berlapis. Walaupun dengan suatu yang nicis. Soalan tadi. Masalah berlapis ni, masalah sentuh orang perempuan. Masalah tak batal. Bukan masalah boleh ke tidak salah berlapis. Jadi kita yang pergi ambil hukumnya tidak batal wujudnya berlapis ni. Yang pergi buat boleh juga salah untuk berlapis. Pergi pasal lain. Ini masalah. Jangan silap pasal. Barang lain kita lain. Orang panggil tak comel. Tak sedia budak-budak zaman lah ni dah. Budak zaman lah ni. Orang panggil mutusikal dia tu tempat orang pun lain. Dia pasal lain tau. Yang pernah habis tu. Ini adalah pandangan Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan adalah merupakan mazhab Syafi'i. Mazhab Az-Zuhri, Atha Ibn Sa'id, Al-Auza'i dan lain-lain ulama. Manakah dalil dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan batalnya wudu dengan tersentuh kulit perempuan walaupun tidak syahwat? Sentuh sikit ya. Kena ya sikit, batal. Walaupun dengan wudu jari. Dalil dan hujah mereka ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Maksudnya jika kamu menyentuh perempuan. Sentuh perempuan. Dari segi bahasanya mana sentuh? Sentuh tak? Batal tak kira. Mereka berhujah bahawa yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah al-lam, iaitu sentuhan. Hakikatnya, sentuhan dari segi bahasa ialah menyentuh dengan tangan. Dari segi bahasa, sentuh, mana sentuh dengan tangan. Juga telah disabit bahawa Ibnu Umar, seorang sahabat Ibnu Umar, menafsirkan ayat ini demikian. Ayat ini. Ayat aula mastumun nisa ini dia kata, qublatur rajuli imra'atah wajassuha biyadihi minal mulamasah. Kucupan seorang laki-laki terhadap isterinya, menyentuhnya dengan tangan dikira mulamasah. Oleh itu, sesiapa yang mengucup atau menyentuh isterinya dengan tangan, maka adalah dia mengambil wudu. Ambil wudu mula. Maka Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris nama dia, menyatakan, jika sesiapa yang menyentuh dengan tangannya perempuan yang sah dinikahi, maka terbatal wudu dengan sebab itu. Manakala tentang hadis-hadis yang digunakan oleh pendapat kedua dan ketiga, pendapat kedua akan mari lagi. Pendapat ketiga hari tadi, hadis-hadis itu ulama Syafi'i kata apa? Telah menafsirkan, mazhab Syafi'i menafsirkan sama ada sentuhan itu berlaku dengan berlapis ataupun khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi dalil pokok kamu ni, kau mengatakan tidak batal sentuh perempuan ni, boleh jadi Nabi kita sentuh dengan isteri dia tu berlapis. Ataupun ini khas untuk Nabi saja. Orang lain tak boleh pakai hadis. Tak boleh pakai hukum ini. Jelas pada kita dah. Sekarang kesimpulannya. Mazhab Syafi'i, manakah dalil dia? Dalilnya ayat aula mastumun nisa. Sentuh di sini ialah makna bersentuh. Pasal tu dia ambil umum, sentuh kulit dengan kulit. Kalau sentuh rambut tak jadi, kulit dengan kulit. No. Maknanya kaki kau tanya tu asal kau belaga ya kulit batal. Dalil dianya satu saja, iaitulah dalil ayat la mastumun nisa, dan dalil yang kedua ialah tafsir Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia kata siapa dia sentuh tangan dengan tangan dia fa alaihi wudu, orang itu kena ambil wudu lain. Jelas dah kita dalil yang pertama. Kata jelas lagi. Jelas. Mana pasal kita ni kalau sentuh dengan perempuan kena ambil wudu. Dalil di mana? Ayat sana. Ayat bersentuh perempuan. Pendapat yang kedua, tidak terbatal wudu dengan menyentuh perempuan. Sama ada dengan syahwat atau tidak. Tak lagi ayat kedua.
Oh, yang kedua ni mesti tahu lah perempuan ni syahwat, mari perasaan syahwat ataupun tidak, tak tahu. Masa tu lah kita tengok orang lain duduk direct dengan bini pas masjid tu. Direct ke tak direct? Direct. Berpeluk lah lagi di masjid. Kalau pergi Mekah ke apa lah. Atau lagi ni hanya pakai nak pergi. Tak kita ulang sangat kita Mekah. Dia hanya selia tak lagi. Ramai lagi dia tak pergi buat kita. Tak ramai dah lah. InsyaAllah. Kita doa dia cepat boleh pergi belakang insyaAllah. Ini adalah pendapat Ibn Abbas. Ketua bagi pendapat yang ni, iaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pendapat Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menafsirkan firman Allah Ta'ala, Aula mastumun nisa, al-lams di sini maksudnya bersetubuh atau berjima. Masuk ayat ni dia kata bersetubuh atau berjima. Cuma tu ayat tak kata dalam Quran lagi tu. Pasal Quran ni benda suci. Okeylah duduk dalam semaya, Allahu Akbar, doa yang hijaz. Jadi orang panggil tak sedap. Dari segi uslub bahasanya tidak indah, tidak sopan. Tapi Ibn Abbas telah menafsirkan ayat ni bahawasanya maksud la masa di sini, al-lams di sini, iaitulah bersetubuh ataupun jima, bukan sekadar bersentuh seperti pendapat kumpulan pertama tadi. Ini juga pendapat yang diriwayatkan daripada Tawus, Al-Hasan Al-Basri, Atha ibn Abi Rabah, Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya. Dan ini dipegang oleh mazhab Hanafi, serta satu riwayat daripada Imam Ahmad juga berpendapat walaupun menyentuh dengan syahwat tidak terbatal wuduk kecuali dengan jima. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ni, orang mengatakan tak batal wuduk ni, pelik ke tak pelik bagi kita, tak ada dengar. Pelik juga dah. Mungkin kita duduk main jat, sedar-sedar tu, orang tua kita aja batal wuduk. Tiba-tiba mari kita jumpa, orang kata tak batal. Ada ke tidak dalil kau dia suka-suka ya buat tak batal. Jadi kita sebelum kita komen dia tu kita tengok ada pegangan dia ada. Dalil yang pertama, Siti Aisyah Ummul Mukminin dia kata, pada suatu ketika saya tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersalat. Rumah Nabi kecil ya kalau nak tengok kan. Kecil benar rumah dia. Muat 3 buah kubur, 4 buah kubur ya. Sebelah mana 4 buah kubur? 10 kaki? Ada. Waktu dia mau nak putus rumah Nabi di Madinah dulu, ketua ulama Madinah masa itu nama dia Sa'id bin Al-Musayyib. Bangun, teriak dalam masjid ni, tak kepada kerajaan, jangan ubah rumah Nabi. Dia kekal lagu ni, orang akhir zaman mari Madinah boleh tengok ni lah luah rumah Nabi. Pemimpin dunia, pemimpin akhirat, rumah dia hanya satu je. Ni dapur rumah kita, tak ada lagi rumah dia. Karena kira lah. Tapi kata di gubernur dia, Umar bin Abdul Aziz kata tak boleh dah. Arahan daripada khalifah saya sepatah akur, rumah Nabi terpaksa diruntuhkan, masuk dalam bahagian daripada binaan masjid. Jadi sahabat yang masih hidup, ulama tadi ni kata, aku masuk dalam rumah Rasulullah, akak tangan begini, rapat batak. Tidak ada main 4-15 kaki tinggi tu. Rapat, boleh. Atak rumah Nabi tu boleh setengah tangan begini. Jadi kita boleh bayar lah ke mana rumah dia kecil. Jadi patutlah Aisyah kata, sedang aku tidur depan Rasulullah yang sedang bersalat. Mana dia tidur depan Nabi, pada bilik luas tu je lah. Dan 2 kaki saya di arah kiblatnya. Kaki dia jalan arah kiblat Nabi. Apabila baginda bersujud, tangannya mengenai kaki saya. Tangan sujud ni kena kaki Aisyah. Lalu saya menarik kaki saya. Sedang Nabi meneruskan salatnya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, saya pun mengholorkan semula kaki saya. Maknanya kawan dia nak Rasulullah nak sujud, buat lagi kaki dia. Habis setengah. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan rumah-rumah pada masa itu tidak berlaku. Rumahnya tidak berlaku, maknanya ikut destuh dah tu kena man apa. Apa itulah ulama ini kata, inilah dalil setuh orang perempuan tadi tidak batal. Masa Nabi setuh kaki Aisyah. Ulama Syafi'i kata apa tadi? Boleh jadi hukum ini khas pada Nabi lah. Dia boleh jadi berlapis. Boleh jadi. Jawab dia buat ni. Hal yang kedua ni kata, boleh jadi tak berlapis. Sebab Aisyah tak kata, kaki aku duduk dalam kain limuk, tak payah. Kau pula dalam gelap. Pelita tak ada masa tu.
Mana ikut dia kena lah. Bila kena sentuh, dia buat lari kaki dia. Itu dalil dia. Yang kedua, begitu juga sebaliknya. Jika seorang perempuan menyentuh kulit laki-laki, tidak batal wudunya. Sebagaimana riwayat daripada Aisyah juga, dia kata pada suatu malam, Rasulullah SAW berenggang daripada saya. Nabi kita tidur sekali dengan Aisyah, gila-gila dia. Bila dia sedar tengok, tak ada sebelah. Siti Aisyah pun cari. Mana Rasulullah ni? Tak ada. Muka masuk tak, mana tidak boleh lah. Rasulullah dia bini, ramai isteri dia masa tu. Takkan takut di rumah sebelah. Maka saya pun mencari beliau dengan tangan saya. Tengok dia cari rasa ada gelap ni, tiba-tiba tangan saya tersentuh dua tapak kaki Nabi, dia duduk sujud. Tapak kaki Nabi duduk sujud ni, rasa kena tapak kaki Nabi. Dia tak oyak juga sini, Nabi pakai stocking. Tak oyak. Tak oyak. Tak ada riwayat mengatakan Nabi pakai stocking. Maka ini menunjukkan Nabi Aisyah. Nabi pula tak malu. Allah, itu aku pula dah. Batal wuduk, tak kata. Kalau batal, mesti Nabi kita oyak. Dua. Kalau kita kata hukum ini khas pada Nabi SAW, mesti Nabi kena royak juga. Orang lain tak dipakai, kita ni aku royak boleh. Sebagaimana yang Allah Ta'ala royak pada Nabi, bui pada Nabi, khas fatalak, min dunil mu'mini. Nabi kita boleh kahwin 9, 10, 11, lebih pada 4 orang. Tapi khas pada dia. Orang lain kuat cara mana pun, 4 orang je boleh. Tak usah main tu kali dah, sekapak je boleh. Lebih pada itu tak boleh. Maknanya kalau benda hukum ini khas, mesti Nabi royak, ini khas untuk saya saja. Dalil yang ketiga, Siti Aisyah juga meriwayatkan. Banyak cerita dia. Inilah di antara kelebihan kita royak sama hikmah Nabi kita kahwin dengan Siti Aisyah. Walaupun dia muda, banyak cerita dia dalam masalah-masalah begini. Maksudnya Rasulullah SAW sedang bersalat. Manakala aku tidur di arah kiblatnya seperti jenazah. Mana duduk depan betul tu jenazah. Kalau kita main jenazah, kan mana? Tak ada betul. Apabila baginda ingin berwitir, maksud Nabi kita semaya lama. Tak ada masalah tidur depan dia pun. Boleh jadi sejam, 2 jam dia duduk qiyam. Jadi bila dia witir, dia nak rokok dah, nak sujud dah, dia kata disentuhnya aku dengan kakinya. Ataupun Nabi nak gerak dia suruh bangun saya witir juga. Pasal dekat nak subuh dah. Tak boleh juga riwayat. Dia pentingnya Nabi Aisyah kata, bila dia nak bangun, nak witir, dia gerak aku. Kuih kaki, suruh bangun. Yang keempat, Siti Aisyah juga meriwayatkan, bahasanya Rasulullah SAW mengucuk salah seorang isteri baginda. Kemudian keluar menunaikan salat, sedangkan baginda tidak pula mengambil wudhu. Dia cium salah seorang isteri dia pun pergi mayat. Tak ambil wudhu. Nak kata mana? Cium atas telpon. Aisyah tak royak. Jadi kalau kita royak, orang panggil takwil je tu. Para ulama dikala menghuraikan hadis ini mengatakan, ini juga merupakan satu dalil bahawa menyentuh perempuan itu tidaklah membatalkan wudhu. Kerana sungguhnya perbuatan mengucup itu adalah termasuk menyentuh. Sedangkan Nabi SAW tidak pula memperbaharui wudunya sebagai akibat daripada perbuatan itu. Ini adalah fahaman yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa arda. Kekuatan dalil mereka ini ialah kerana pada asasnya bersentuh adalah tidak batal wudu. Dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang sahih dan jelas bagi mereka yang mendakwa terdapat perbezaan di antara sentuhan dengan syahwat dan sentuhan tanpa syahwat. Itu dia komen pada pendapat yang ketiga nanti. Pendapat yang ketiga bersyarat. Syarat mana pula? Iaitu terbatal wuduk jika menyentuh dengan syahwat tetapi tidak terbatal wuduk tanpa syahwat. Manakala sentuh tak ada usul satu, sentuh kita kata Allah anak nak ambil berjatuh ataupun lalu sentuh. Dia lain dah. Nak ambil holder, ambil barang ni dengan berasa nak jamah tu. Lain kan. Mana kalau berasa nak jamah tu, itu batal. Pasal dia panggil ada rasa. Ada. Jangan ulah banyak ramah budak. Ini hak beza di antara dua keadaan ini ialah pendapat mazhab Hambali, mazhab Maliki dan ahli-ahli fiqh penduduk Madinah.
Pendapat ini juga berdasarkan hadis-hadis Ummul Mukminin Aisyah di atas tadi. 3-4 hadis tadi. Nyata bagi mereka setakat menyentuh saja tanpa syahwat tidaklah membatalkan wudu. Perkataan Ramazani dan Masani Birijli itu adalah dimaklumi bahawa persentuhan demikian adalah tanpa keinginan syahwat. Mana dia kuing kaki dia. Tangan dia. Karena itulah sumber ini digunakan sebagai dalil bahawa menyentuh perempuan tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Pengarang kita Al-Mughni, nama dia Ibnu Qudamah, mengatakan, sesungguhnya dengan hanya menyentuh mana semata-mata belumlah menghadaskan seseorang, kerana yang menjadikan seorang itu berhadas ialah dengan keluarnya air mazi atau air mani, iaitu apabila berlakunya keinginan syahwat. Jadi, berapa kaul ada pendapat sini? 3 kaul. Pendapat yang kedua, yang ketiga ni, ada dalil dia, iaitulah hadis-hadis yang Nabi kita sentuh isteri dia, dan Nabi kita tak ambil wujud lain. Kesimpulannya. Nak sebut pendapat ulama senang, tapi nak kesimpulan tu agak payah. Pasal kadang-kadang tak kena nyawa kita. Kalau kena orang kita, taklah lebih tahu kesimpulan. Bahas, kemas-kemas. Kesimpulan, perbandingan antara mazhab ini menunjukkan bahawa hanya mazhab Syafi'i sahaja yang agak berat dalam masalah ini. Di mana hanya bersentuhan sahaja, sama ada sengaja atau tidak. Kita sentuh ke, kita disentuh. Dilanggar atau melanggar. Telah membatalkan wudu, sedangkan imam-imam mazhab lain lebih ringan dan terbuka. Mazhab Hanafi berpendapat maksud bersentuh itu dengan bersetubuh. Manakala Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal pula mengatakan sentuhan yang membatalkan wudu ialah yang menimbulkan keinginan syahwat. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat berdasarkan berdalil ialah pendapat jumhur, yakni kebanyakan ulama. Ia mengatakan tidak batal wudu dengan sebab menyentuh perempuan sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni gelar dia Turjumanul Quran dan Habrul Ummah. Kalau kita sekarang orang panggil profesor, bagi segala profesor dalam bidang tafsir. Itulah bin Abbas. Dan pendapat tafsir ini juga dibawa oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menafsirkan firman Allah Ta'ala, Aula mastumun nisa, al-lamsu itu maksudnya bersetubuh atau jima, bukan sekadar bersentuh. Adapun dakwaan bahawa sentuhan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah adalah dengan berlapis atau hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, ramai ulama mengatakan bahawa dakwaan tersebut tidak mempunyai dalil yang jelas atau bukti yang menunjukkan sentuhan itu berlapis. Tak ada bukti. Tak ada bukti. Mana tak ada riwayat yang mengatakan Aisyah kata Nabi pakai software aku jamak kaki. Ataupun aku sendiri pakai duduk kait selimut atau bagai. Tak ada. Kata ulama, suatu hukum yang amat perlu diketahui. Masalah sentuh retina ni amat perlu ke tak amat perlu? Amat perlu lah. Ada belakang rumah kita. Paling tidak. Kita ni sorry ya. Kalau zaman Arab dulu. Kalau tidak 2, 3. Koti dia panggil. Ada. Orang ada. Tak boleh main sorry. Buat kita ni kalau tambah lebih pada sorry. Sebab baru nampak. Koti pula. Sebalik jadi keadaan. Jadi hukum ini amat perlu diketahui oleh umat. Maka hukum yang perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun secara umum kemudian dinukil oleh generasi umat ini. Dengan ini diketahui bahawa tidak wajib mengambil wuduk kerana bersentuh perempuan. Kata ulama ni lah. Ambo je tulis ni. Dengan ini diketahui bahawa tidak wajib mengambil wuduk kerana bersentuh dengan perempuan. Kerana seseorang itu sentiasa bersentuh dengan isterinya, dengan syahwat ataupun tidak. Kemudian tidak ada pula riwayat yang menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar mengambil wuduk kerana itu. Tak ada. Tidak ada dalil yang satu pun hadis yang Nabi mengatakan apa dia ambil sentuh orang perempuan kena ambil wuduk. Tak ada. Cuma dalil mazhab Syafi'i menafsirkan ayat sentuh perempuan itu makna sentuh ni tak ada. Kemudian berpegang kepada huraian Ibnu Umar. Tapi dalam bidang tafsir ini Abdullah bin Abbas lebih ke depan dalam masalah ini. Jadi tidak ada pula riwayat yang menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar mengambil wuduk kerananya. Al-Quran pula tidak menunjukkan maksud demikian. Bahkan apa yang dikehendaki dengan mulamasah ialah
jima. Jadi itulah kesimpulannya. Ulama mengatakan, 3 mazhab mengatakan tidak batal wudu. Mazhab Syafi'i saja batal. Jadi kalau kita nak berhati-hati, orang panggil berhati-hati, kita ambil lah sebagaimana mazhab yang kita belajar seumur hidup ni. Iaitulah batal oleh perempuan. Batal wudu dengan satu perempuan. Tapi kalau dalam keadaan terdesak, bagaimana yang kita sebut dalam mukaddimah tadi, di Mekah umpamanya, kenapa tidak boleh kita pegang dengan pendapat lain? 3 mazhab lagi dengan dalil-dalil yang telah kita belajar. Jadi setengah orang dia kata, nak tukar mazhab, kena tahu dalil dia. Dalil sudah ada. Ada ke tak ada? Ada. Adakah hadis yang mengatakan batal wuduk itu perempuan? Tak ada. Cuma huraian tafsir daripada ayat Quran tadi. Tafsir pun bercanggah pendapat. Ibnu Umar ayat lagu tu, Ibnu Abbas ayat lagu tu. Jadi tak sekali lah, dalam keadaan kita terdesak nak guna masalah ini, nak guna hukum ni. Tak boleh ambil kira nak pandangnya Abdullah bin Abbas dan tafsir dia pada masalah ni. Tidak ambil kira ke pandangnya 3 mazhab lain yang mengatakan tidak batal. Jadi jangan kita selalu apa yang orang panggil kerah ke siapa tak nak gerak, jangan buka selajak siapa tak ada kawalan. Jadi kita duduk tengah-tengah, ambil jalan-jalan sederhana, jalan setengah. Kita buat lalu ni kalau kita duduk rumah kita ada masalah air banyak. Air banyak. Tapi kalau kita tak ada air nak apa? Sentuh orang perut. Tadi ada wudu, sentuh ngemok dia tadi nak ambil piuh bagi kita kata. Agak-agak nak kita pelaga air. Ji nak ambil air pahit tak ada masa tu. Tak boleh kalau kita guna pendapat lain kata kita tidak batal. Jadi nak ayat hati hamba tidak kata nak mencelaru ke masyarakat lah abadan sama sekali. Tapi biarlah kita berduduk dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab, dalam syariat Islam, barulah kita hidup itu tidak akan sepi. Bila kita muka-muka pandangnya begini, ramai di kalangan masyarakat telah bagi respon, dia kata barulah kita nampak bahawa agama Islam itu anjal dan luas perbahasan dia. Tidak kata seluruh yang boleh pergi. Jalan-jalan kalau banyak lorong ni, mana kita ambil mana yang paling baik, yang paling dekat dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah perbincangan kita malam ni, masalah batalnya tak batal wuduk dengan ambil air semaya. Jadi habislah dengan ini, tamatlah kita bab perkara yang membatalkan wuduk. Kita akan sambung pula insya-Allah taala perkara-perkara yang disyaratkan berwuduk. Mana gapo dia orang kena ambil wuduk, nak semaya kena ambil wuduk, tawaf dan sebagainya insya-Allah taala dalam jalsah kita, dalam majlis kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.